yang sunat selawat ialah tiap-tiap kali satu umat Nabi Muhammad bertemu dengan umat Nabi Muhammad yang lain. Jumpa tengah jalan kah, jumpa di masjid sembang. Setiap kali kita berjumpa dan bersembang, nak pisah tu selawat. Dia nak kata warang kah, dia nak kata wali baru kah, dia nak punya pasal dia. Tak korang selai pun rambut kita, gaji kita, pencen kita. Buat niat kerana Allah, nak ikut sunnah Nabi, cukup. Allah yang angkat kedudukan kita, Tuhan yang jaga maruah kita. Kan? Jumpa siapa-siapa sembang tepi jalan kah, sembang atas pangkin kah, sembang di kedai makan, kita nak minta diri kah, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Nah, itu antara benda tempat-tempat yang sunat selawat.